Baik, bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik untuk semua. Tuan-tuan, baju baru dah. Saya dah tak pakai dah baju merah tersebut. Tuan-tuan, dah berapa siri dah saya memakai baju merah tersebut kerana video rakaman sepanjang saya berada di Tanah Suci. Tuan-tuan, ini rakaman baru. Saya ulang balik, rakaman baru. Ini bukannya video live saya. Sekali lagi tuan-tuan, pagi ini saya datang ataupun saya bersama tuan-tuan secara rakaman. Kenapa rakaman? Sebab sewaktu tuan-tuan menonton video ni, saya ada kat rumah mak saya, tuan-tuan. Saya ada kat rumah mak saya. Maksudnya malam tadi maksudnya malam yang hari ni Jumaat, yang tuan-tuan tonton video ni Jumaat. Malam tadi saya pulang ke Kulim. Lepas anak saya balik sekolah petang tu, saya terus pecut balik Kulim, jumpa mak saya, jumpa ayah saya semua. Justru itu saya tidur dekat rumah mak saya dekat Kulim. So pagi ni saya tak boleh nak live dengan tuan-tuan. Bagilah tuan-tuan, bagi chance lah saya jadi anak soleh sekejap. Lagipun tema kita tema ibu bapa kan. Maka tuan-tuan, saya sampaikan Tadabbur Kontot ini secara rakaman supaya Tadabbur Kontot kita boleh berjalan seperti biasa. Alright tuan-tuan, Tadabbur Kontot 418 bercakap tentang tema ibu bapa. Jom kita recall sekejap apa yang kita bincang sebelum ini dalam sepanjang saya berada Tanah Suci lalu tentang tema ibu bapa. Pertama, jasa terbesar ibu bapa adalah jasa sewaktu anak masih kecil. Yang kedua, syukurlah atas peluang untuk berkhidmat kepada kedua ibu dan bapa. Yang ketiga, khidmat seorang Muslim bermula dengan khidmat kepada ibu dan bapa. Yang keempat, khidmat dengan memberi harta kepada ibu bapa. Pastikan ibu bapa merasai harta kita selaku anak. Dan yang kelima adalah perbincangan kita hari ini. Tuan-tuan, bantu saya komen di bawah. Ini pengerasnya tuan-tuan ikut kelas Tadabbur Kontot ni tuan-tuan. Bantu saya komen di bawah rujukan ayat kita hari ini. Ayat rujukan kita, komen di bawah Al-Baqarah surah kedua ayat 232. Satu ayat ni saja tuan-tuan. Al-Baqarah surah kedua ayat 232. Al-Baqarah surah kedua ayat 232. Tolong komen di bawah supaya sahabat-sahabat kita yang masuk lewat tahu kita sedang bicara dan rujuk ayat mana. Juga supaya engagement video ini sampai dekat lebih ramai orang lagi. Bantu saya tuan-tuan, komen di bawah rujukan kita hari ini Al-Baqarah surah kedua ayat 232. Tuan-tuan, ayat 232 ni bercakap tentang isu penceraian. Terkadang tuan-tuan, ibu dan bapa kita adalah bukan suami isteri lagi. Dengar elok. Dia kekal ibu kita, dia kekal bapa kita. Namun ibu dan bapa kita terkadang bukan lagi suami dan isteri. Dia jadi janda dengan duda. Bapa kita duda, hidup lagi. Mak kita janda, hidup lagi. Dua-duanya berpisah di pertengahan jalan. Lalu kita ini tak jadi anak yatim. Kita masih ada mak, kita masih ada ayah. Cuma terpisah mak dan ayah tersebut. Tuan-tuan, rujukan Al-Baqarah surah kedua ayat 232 ini bercakap tentang pasangan yang bercerai. Namun saya tak mau sentuh pasal isu cerai tu. Saya nak sentuh sikap anak terhadap ibu dan bapa yang bercerai dengan merujuk ayat 232 ini. Tuan-tuan, ayat ini boleh dikupas daripada banyak sudut pandang. Saya nak kupas dari sudut pandang seorang anak. Allah menyebutkan, wa iza talaqtumun nisa, apabila kalian lelaki-lelaki muslim menceraikan isteri-isteri, fabalaghna ajalahunna, lalu isteri-isteri itu menamatkan tempoh mereka, merujuk kepada tempoh iddah, maka lengkaplah tempoh iddah mereka. Fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna, jangan pula kalian muslim-muslim yang ramai ini menghalang mereka, para perempuan itu, bernikah semula dengan suami mereka. Dengar, maksudnya bekas suami mereka. Dengar balik ayat dia. Apabila kalian para muslimin, lelaki-lelaki muslim, menceraikan isteri-isteri kalian, lalu lengkaplah tempoh iddah isteri-isteri kalian itu, jangan pula kalian para lelaki muslimin
menghalang pula mereka dari bernikah semula dengan bekas suami mereka. Iza taradau bainahum bil ma'ruf. Kalau mereka yang bercerai itu bersetuju untuk kembali dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. So tuan-tuan, ayat ni secara berterus terang, tanpa berlapik, kita orang lain jangan halang pasangan bercerai untuk bernikah semula. Maka saya nak kupas dari sudut anak. Terkadang tuan-tuan, mak dan ayah kita bercerai. Mak kita bercerai, ayah kita bercerai. Lalu kita selaku anak, suka atau tidak, kita lebih cenderung kepada satu pihak. Tuan-tuan, ya, kita selaku anak, terutama sekali anak yang lebih matang, yang telah pun matang, terkadang kita lebih suka kepada ayah kita atau kita lebih suka kepada mak kita. Lalu tuan-tuan, apabila mak dan ayah kita yang telah bercerai, sama ada baru sahaja bercerai ataupun dah 2, 3, 4, 5 tahun dah bercerai, entah bagaimana Allah rezekikan, mereka ingin bertaut semula. Lalu mak ayah bagi tahu, kata, Abang Long, Kak Ngah, mak nak patah balik dengan ayah hamba. Maka tuan-tuan, tugas kita selaku anak adalah mengambil manfaat dan melaksanakan perintah ayat ini, iaitu jangan kamu jadi batu penghalang untuk mereka kembali bersama. Maka kita selaku anak, jaga lidah kita. Jangan kita pula yang menjadi batu penghalang untuk ayah kita berbaik dengan mak kita, ataupun mak kita berbaik dengan ayah kita. Jaga mulut kita. Jangan kita pula kata, mak tua dah, jadi janda lama dah, kisah apa kahwin balik, tak ingat ke ayah buat apa dulu. Tuan-tuan, benda tu jangan sebut. Jangan kita pula anak menjadi batu penghalang kepada kembali bertaut kasih sayang mak dan ayah kita. Jangan pula kita yang menjadi batu penghalang. Kita kata, ayah, pasal apa ayah nak balik dekat mak tu? Tak ingatkah dulu pasal apa bercerai? Tak ingatkah mak buat apa dulu? Saya tak kisah pun kalau tak ada mak. Jangan sebut demikian kepada ayah kita. Sedangkan ayah kita dengan mak kita dah bersetuju untuk kembali berbaik-baik. Tuan-tuan, kita baca balik ayat ni supaya tuan-tuan lebih jelas apa yang Allah perintahkan. Allah sebut, wa iza talaqtumun nisa. Bila kalian, para lelaki muslimin, menceraikan perempuan-perempuan, menceraikan isteri-isteri, fabalagna ajalahunna, lalu tamat tempoh iddah. Tuan-tuan, bila tamat tempoh iddah maksudnya bercerai dan berpisah, duduk rumah asing-asing dah. Fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna. Jangan kamu pula menghalang mereka, para perempuan yang janda ni, daripada menikahi bekas suami mereka. Iza taradau bainahum bil ma'ruf. Kalau mereka nak kembali itu dengan cara yang baik, mereka rujuk semula, nak nikah semula dengan cara yang baik. Ayat ini terpakai untuk muslimin secara penuh. Cuma hari ini nak fokus kepada kita selaku anak. Jangan kita pula yang menjadi batu penghalang. Tapi ustaz, saya tak puas hati dengan ayah saya. Saya lebih suka mak saya single daripada kahwin dengan lelaki tak guna tu. Terkadang otak kita fikir demikian. Maka tuan-tuan, semoga-moga ayat berikutnya memujuk hati tuan-tuan. Allah sebut, zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'min billah wal yawmil akhir. Demikianlah Allah mau'izah kalian. Allah memberi nasihat kepada kalian. Allah berkonsultasi dengan kalian. Jikalau kalian orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tuan-tuan, Allah menyukai pernikahan yang baik. Pernikahan yang baik maksudnya, kalau serasi, maka kekalkan pernikahan itu. Ya, cerai adalah halal, benar. Ya, cerai ini adalah untuk membubarkan pernikahan yang buruk, benar. Cerai itu tidak salah. Namun jangan kita menjadi punca penceraian itu berlaku, dan jangan kita menjadi punca untuk penceraian itu diteruskan. Apabila ada peluang untuk mereka kembali semula, Allah berkonsultasi dengan kita untuk membolehkan dan membiarkan, bahkan menyokong untuk mereka kembali semula. Apatah lagi kalau mereka adalah ibu dan bapa. Zalikum azkalakum wa athhar. Demikian lebih suci, lebih bersih untuk kalian. Demikian lebih suci untuk kalian pun. Maka tuan-tuan, tindakan kita selaku anak terutama sekali, apabila mak dan ayah nak kembali bertaut semula, demikian lebih baik untuk kalian, demikian lebih suci untuk kalian pun. Membiarkan, bahkan menyokong mereka untuk kembali semula. Ustaz,
Kalau mereka kembali semula, boleh hidup aman damai lah. Padahal dulu sampai berantakan, dulu sampai bercerai, dulu sampai naik tangan, dulu sampai baling periuk apa bagai ni. Wallah ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tak tahu pun. Tuan-tuan, apabila orang yang pernah terluka sehingga bercerai, sehingga menceraikan, mesti ada sebab kenapa tiba-tiba nak rujuk. Mesti ada sebab kenapa lepas 5-6 tahun nak masuk menikah semula. Padahal nak kena bayar bas kahwin balik, padahal nak kena register pejabat agama balik. Mesti ada sebab. Allah tahu, kita tak tahu. Maka tuan-tuan, kesimpulan kita hari ini adalah kita selaku anak khidmat dengan tak halang ibu bapa dari bernikah semula. Kita selaku anak khidmatlah dengan cara tidak halang ibu bapa daripada bernikah semula. Sama ada ibu kita bernikah semula dengan bapa kita, ataupun dalam kes yang lain, ibu kita nak bernikah dengan lelaki baru ataupun bapa kita nak bernikah dengan perempuan yang baru. Tuan-tuan, bukan syarat penceraian itu mesti mak dan ayah kita kembali bersama. Terkadang penceraian itu membawa kepada kita akan ada mak tiri. Penceraian itu membawa kepada kita akan ada ayah tiri. Terkadang penceraian itu membawa kepada kita ada mak dan ayah tiri. Tuan-tuan, mak dan ayah tiri bukanlah buruk. Mak dan ayah tiri ni bukanlah keji. Mak dan ayah tiri adalah sebahagian daripada kehidupan. Yang mana tuan-tuan jangan terpengaruh sangat dengan drama TV, dengan cerita-cerita mengarut tentang rumah tangga yang porak-poranda kerana mak tiri tak sayang kita whatsoever ni. Allah ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian tak tahu. Maka kita selaku anak khidmatlah dengan tidak halang mak ayah kita untuk bernikah semula, sama ada bernikah mak dan ayah semula atau bernikah dengan lelaki dan perempuan yang lain. Ingat, ayah kita ini lelaki, ayah kita bernafsu. Ingat, mak kita perempuan, mak kita juga bernafsu. Antara cara untuk mengawal nafsu adalah dengan melampiaskan nafsu itu dengan pasangan yang sah, dengan pasangan yang benar. Sama ada dengan bernikah semula dengan orang yang sama atau bernikah dengan orang yang lain. Jangan layan mak ayah kita macam budak-budak. Ingat tak masa kita budak-budak dulu baru nak belajar main kahwin-kahwin, mak ayah kata, "Tosan tu gatal sangat." Tuan-tuan, zaman gatal kita tu, zaman budak-budak bolehlah kata macam tu. Mak ayah kita dah besar dah pun, bahkan lebih berpengalaman daripada kita. Takkan kita nak habaqkan ayah kita, "Ayah ingat-ingat kubur sikit lah, apa duk fikir nak kahwin semula." Perkataan apa kita sebut ni? Tuan-tuan, jangan. Kesimpulan tadabbur kontok kita hari ni apa tuan-tuan? Tuan-tuan komen di bawah. Komen di bawah. Khidmat dengan tidak halang ibu bapa dari nikah semula. Komen di bawah kesimpulan kita hari ni. Khidmat dengan tidak halang ibu bapa dari menikah semula. Khidmat dengan tidak halang ibu bapa dari nikah semula. Sama ada bernikah semula dengan pasangan yang asal ataupun bernikah dengan pasangan yang baru. Khidmatlah kita selaku anak dengan tidak halang ibu bapa kita dari menikah semula. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dapat sesuatu pagi ni? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu pagi ni, komen di bawah, share video ini. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu pagi ni. Tuan-tuan, sewaktu tuan-tuan tonton video ni, saya ada dekat Kulim, saya ada dekat rumah mak ayah saya. Doakan kebaikan untuk saya dan untuk mak dan ayah saya. Tuan-tuan, saya batuk lepas balik umrah, tapi hari ni nampak saya dah okey dah. Dan tuan-tuan, saya nak ingatkan tuan-tuan, walaupun saya balik Kulim pagi ni, tapi malam ini ada kelas. Malam ni saya akan kembali ke Sungai Petani. Malam ni saya akan berada di di kerusi ni semula untuk kita sambung misi Khatam Al-An'am bahagian yang kedua dengan tajuk malam ini, Allah ekstrim dalam menyayangi. Allah Ar-Rahman dan Allah Ar-Rahim. Allah ekstrim dalam menyayangi. Kemudian tuan-tuan, berdasarkan yang makluman sebelum ini, hari Ahad ni kita ada sesi Q&A Al-Quran. Namun tuan-tuan, saya pilih untuk tangguhkan sesi Q&A Al-Quran pada Ahad ini sebab tuan-tuan saya nak rehat tekak Ustaz. Malam ni saya kena buat kelas, saya tak boleh nak cancel kelas malam ni. So kelas Ahad ni saya rasa saya nak
legakan batuk sekejap, nak cairkan kahak sekejap. Semoga-moga minggu depan lebih baiklah saya punya kondisi tekak dan kondisi suara ni. Moga-moga tuan-tuan Allah bantu saya. Moga-moga Allah bantu tuan-tuan juga. So tuan-tuan, hari Ahad ni kelas kita saya tangguh sekejap tuan-tuan. InsyaAllah. Tuan-tuan, program ini percuma. Siapa nak infak ke nombor akaun yang tertera. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khidmatlah selaku anak dengan cara tidak halang ibu bapa dari bernikah semula. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya. Alhamdulillah. Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif percuma di Algebra ini, hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah, curahkan rahmat dan keselamatan bagi Nabi junjungan kami Muhammad, selamanya di dalam keabadian, kekekalan kerajaan-Mu ya Allah. Ya Allah, please shower your blessing and your salvation to the Prophet Muhammad, who we all adore. May he always be under your sovereignty. May he forever be under your loving care. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. 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 Ya Allah, 给我们坚安和可怜，跟老舍穆罕默德是爱他，好汉主宰天安的Allah的可怜我们好很久。Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah, curahkan rahmat dan keselamatan bagi Nabi junjungan kami Muhammad,